Okey guys, sejak isu scam whey protein bawang ni dekat Malaysia yang kata ada 30 gram tapi sebenarnya ada 3 gram sahaja, ramai orang duk PM saya duk tanya sekarang ni kita nak pakai brand mana satu. Honestly, saya pun dah tak berani nak recommend dekat orang sebab saya sendiri pun dah tak tahu mana brand yang betul-betul legit. Jadi saya ambil keputusan dengan pengalaman saya untuk come up dengan formula protein saya sendiri. Saya hantar ke makmal untuk buat third party lab test, maka terlahirlah Medishake ni. Medishake ni dia bukan sekadar protein shake biasa. Selain ada 21 gram of protein, dia tinggi serat, tinggi zat besi, ada multivitamin dan minerals dan juga mengandungi probiotics. Semua ingredients ni dimasukkan sebab saya nak something yang saya sendiri akan guna hari-hari tanpa ragu-ragu. Bagi setiap batch Medishake yang dihasilkan, ia akan dihantar ke makmal supaya jumlah protein dan formula asal ni dijaga ketat tanpa kompromi. Disebabkan saya dan ramai orang ada masalah kembung perut selepas minum susu whey protein, maka saya decide untuk go dengan plant-based protein iaitu soy isolates. Soy ni dia jauh lebih baik dari segi penghadaman perut dan setakat saya guna sepanjang 6 bulan ni memang tak ada isu kembung perut langsung. Tambah lagi dia ada probiotics dalam ni, jadi sedikit sebanyak dia membantu dalam penghadaman kita. Generally ingredients dalam Medishake ni adalah yang paling ideal bagi saya sebab dia selesai banyak masalah saya. Dia tinggi protein untuk bantu kita bina otot, dia tinggi dalam fiber untuk kenyang lebih lama dan sebenarnya dia boleh digunakan sebagai meal replacement. Jadi guys, bukan semua local brand adalah scam. Tetapi selepas jadi isu macam hari itu, saya rasa elemen kepercayaan tu salah satu benda yang sangat penting untuk kita sebagai customer. Sebab tu trust dan quality control adalah asas utama produk Medishake ni. Jadi guys, untuk anda yang berminat nak cuba Medishake ni dan betul-betul serius nak turunkan berat badan secara konsisten dan selamat, anda boleh cuba Medishake meal replacement yang akan launch pada hari esok 28 September. Untuk 100 orang yang pertama sahaja, anda akan dapat VIP access ke masterclass live bersama saya. Jadi cepat-cepat isi waiting list di bio saya ataupun scan QR code ni sekarang.